Sebuah demokrasi yang hidup memerlukan rakyat yang berpengetahuan. Rakyat bukan sekadar menjadi pengikut yang pasif. Pohon selasih mempunyai banyak kegunaan dan memberi banyak manfaat. Demikian juga podcast Selasih Minda bertujuan menjana perbincangan yang bermanfaat mengenai bagaimana membina masa depan Malaysia yang lebih baik, agar rakyat dapat memikirkan pilihan-pilihan yang ada dan menentukan apa yang mereka inginkan. Temui pembicara-pembicara Selasih Minda di YouTube. Satu hakikat yang tidak boleh kita nafikan adalah realiti dunia hari ini sedang berdepan dengan fasa civilizational shift disebabkan oleh paksi kuasa. Dan akan ada banyak manifestasi-manifestasi baru dalam bentuk ekonomi, teknologi, geopolitik juga mungkin. Dan itu sedang kita saksikan. Namun yang ingin dibicarakan dalam Selasih Minda ini adalah tentang identiti kita dalam kerangka negara bangsa. Dan kelihatannya hujah banyak menjurus kepada elemen-elemen solusi ekonomi, struktur ekonomi. Dan tentu saja bila kita bercakap soal kemajuan ekonomi ini, pemboleh, enabler kepada kemajuan ekonomi mutakhir ini selalu saja dirujuk kepada teknologi. Tetapi dalam kerangka Malaysia ni, apakah ekonomi dan juga yang dipacu oleh teknologi akan mampu membina suatu nilai baru yang bakal mencerminkan negara bangsa Malaysia masa depan yang kompatibel dengan geopolitik yang pelbagai? Itu kita akan bawakan bersama tiga orang panelis yang sudah pun tidak perlu saya perkenalkan. Mereka tampil every now and then di dalam episod Selasih Minda ni. Profesor Emeritus Abdul Rahman Embong, Dr. Rozahan Osman dan juga Dato' Anis Yusal Yusof. Kita mulakan, saya harus bermula dengan, bila negara bangsa ni kita kena mula dengan guru kita lah. Ayatullah negara bangsa. Ayatullah yang menjadi standard bearer lah. Saya bangkitkan tadi Prof tentang cabaran baru dalam perbincangan dan juga polemik negara bangsa ni. Ataukah sebenarnya kita sudah stabil bila kita bercakap soal struktur negara bangsa Malaysiana ini, Prof? Terima kasih Saudara Syed. Soalan yang mencabar, menarik dan perlu pemikiran yang mendalam juga. Saya rasa negaranya stabil, bangsanya belum. Okay. Dan bila dikaitkan dengan cabaran geopolitik sekarang, cabaran terhadap negara pun satu dimensi, cabaran terhadap bangsa pun dimensi yang sangat kompleks lah. Cuma untuk ke depan, kalau kita pandang ke belakang beberapa dekad yang lalu bila merdeka, pada masa itu kita mewarisi sebuah negara tanpa bangsa yang jelas identitinya. Dan pembangunan peringkat awal pada masa itu melalui sistem pendidikan selain daripada yang konvensional ialah tumpuan kepada ekonomi, sains dan teknologi. Pada masa itu memang dia terdapat semacam overdrive khasnya sejak tahun 70-an untuk menumpukan kepada sains dan teknologi. Wajar, memang wajar. Kerana apa? Kerana kita nak maju dengan cepat. Dan sains dan teknologi sebagai alat ilmu dan yang boleh menggerakkan, mencetuskan pembangunan, memberi corak kepada kelajuan kepada pembangunan itu memang sangat perlukan untuk perindustrian, pemodanan dan bermacam-macam lagi. Tetapi di sebalik sains dan teknologi itu ialah manusia. Dan manusia yang berbilang kaum. Jadi ilmu yang perlu ada bukan semata-mata ekonomi dan sains dan teknologi. Kalau sekarang ni macam-macam lah. Digital knowledge, ilmu digital, AI dan sebagainya. Tapi masa itu, tahun 70-an. Jadi diperkenalkan sains sosial, khasnya sosiologi, antropologi, psikologi dan lain-lain, diperkenalkan melalui satu kertas konsep, kertas pengakuan oleh kumpulan Harvard yang dipimpin oleh Samuel Huntington pada tahun 69
bahawa Malaysia perlu mempunyai universiti yang mendirikan fakulti social science dengan sosiologi, psikologi dan lain-lain. Dan di UM pada masa itu ada hanya jurusan pengajian Melayu, jurusan budaya yang diselitkan sosiologi dan antropologi. Maka itulah merupakan wadah awal pembangunan negara bangsa dari segi manusianya untuk mencorak pegawai pembangunan, pegawai pentadbir, guru dan lain-lain. Jadi artinya sesuai dah masa itu. Kerana apa? Kerana asasnya itu. Tapi untuk melompat ke depan, ya, perindustrian, peningkatan teknologi dan sebagainya, 70-an, 80-an dan seterusnya sampai sekarang, maka tumpuan yang wajarlah kepada sains teknologi, benda-benda baru seperti kepintaran buatan ataupun kecerdasan buatan dan lain-lain. Tetapi kita jangan lupa bahawa kemajuan revolusi industri keempat ini yang memacunya manusia. Teknologi ada alat. Okay. Jadi manusia itu harus dibina dengan betul. Masyarakatnya harus dibina dengan betul. Dan ilmu itu sama ada ekonomi, sains sosial dan teknologi itu ialah untuk membentuk ke arah satu tamadun baru. Okay. Actually, macam saudara sebut tadi, civilizational shift. Betul, memang ada civilizational shift sejak akhir abad ke-20 masuk abad 21. Memang betul. Kerana yang dipacu oleh teknologi baru. Ya. Tetapi mereka yang dalam bidang sains sosial harus bergerak pantas sesuaikan dengan percambahan perkembangan baru ini supaya mereka boleh membagi semacam analisis yang mantap bagaimana teknologi harus dimanfaatkan. Prof, saya belum boleh berganjak pada dua-dua panel. Saya nampak bahasa badan Datuk Anis nak mencelah tu, tapi saya nak bereskan dengan Maha Guru dulu. Teruskan. Kita bercakap soal negara bangsa. Dan mungkin pada episod ini kita nak menjurus tentang, saya melihat ekonomi dan teknologi adalah merupakan tools, alatnya untuk kita membina acuan negara bangsa itu. Tetapi kelihatannya cabaran lebih asasi adalah definisi negara bangsa Malaysiana itu. Kerana lain kaum, lain etnik lain, dia punya tertingkap yang dia merenung kita sebagai sebuah negara. Selagi kita tidak kukuh dari segi epistemologi, maknanya kalau definisi negara bangsa itu kepada Dr. Rozhan lain, kepada Datuk lain, bahkan ekonomi atau teknologi ini, tidakkah itu akan menjadi tools, alat yang sia-sia selagi mana definisinya tidak disepakati? Apakah pandangan saya salah, Prof? Sekarang terdapat konsep bangsa yang berbeza-beza antara kaum. Dalam bahasa Inggeris sebagai competing notions of the nation. Dan orang Melayu lebih bersandarkan kepada kemelayuannya, Cina, India dan lain-lain lah. Jadi itu saya rasa pencerminan daripada ciri kepelbagaian yang sudah kita warisi dari tamadun Nusantara. Okay. Dan pra penjajahan, kemudian zaman kepelbagaian atau pluralisme zaman penjajahan dan sekarang pasca merdeka. Saya rasa itu sebagai benda yang terberi. Okay. Dan benda yang terberi ini patut kita hargai. Okay. Diversity atau kepelbagaian ini patut kita hargai dan ubahnya menjadi kekuatan. Okay. Kesatuan dalam kepelbagaian. So pandangan berbeza-beza ini memang sesuatu yang tak pelik. Tapi cabarannya ialah macam mana daripada perbezaan, kepelbagaian itu, conception of the nation yang berbeza-beza itu, di mana titik temunya? Okay. Itu cabaran kita yang masih dalam proses lah. Baik. The nation in the making. Work in progress. Work in progress. Cuma progress tak cukup banyak lagi lah. So lots of work need to be done. Otak progress. So maksudnya it's a serious point. Yeah. Work in progress. Kita harap progress lebih cepat. Kerana apa? Kerana cabarannya terlalu banyak. Betul. Tadi bila lihat dari berbagai segi. Tapi saya cuma sebagai garis kasar panduan perbincangan yang saya letakkan bahawa apa itu yang kita maksudkan sebuah bangsa.
istilah bangsa pun ada masalah juga. Kerana apa? Dalam bahasa Melayu dia anjal. Dia boleh maksud kaum, dia boleh maksud ras. Tapi yang kita maksudkan dengan bangsa di sini ialah satu konstruk atau konsep politik yang boleh disebut sebagai nation. Ya. Hujah saya ialah kalau nasionalisme dalam bahasa Inggeris kita boleh terima menjadi nasionalisme dalam bahasa Melayu, kenapa perkataan nation tidak boleh diterima Sebagai nation. jadi nation dalam bahasa Melayu? Okey. Jadi bila kita gunakan nation, tak Lain. jelas lah maksudnya. Dia bukan bangsa. Satu yang- konstruk, satu konsep yang bermaksud politik, konstruksi politik untuk pembinaan pelbagai kelompok masyarakat menjadi satu bangsa atau satu nation yang mempunyai identiti semuanya, menduduki satu wilayah yang sama, bergerak dalam ekonomi yang sama, dan mempunyai bahasa yang dipetauk yang boleh digunakan untuk berhubungan secara bersama dan juga digunakan oleh negara, dan mempunyai psikologi, ini sangat penting, psikologi bersama sebagai warga ataupun anggota dalam satu nation yang sama. Okey. Dan ada imajinasi bahawa semua dalam ini adalah kita satu. Dan ada impian bersama. Lebih kurang begitulah Saya kerangka konsepnya. bila berbincang dengan ilmuwan, saya tidak ada keraguan dan kerisauan langsung berbincang tentang kepelbagaian ini. Tapi dalam pengalaman saya, Doktor, bila bawa perbincangan ini ke pentas di bawah, dia warnanya sudah menjadi lain bila bercakap soal kepelbagaian. Tapi tadi saya tengok bahasa badan Datuk Anis macam nak menambah. Saya nak Tak bagi ada. Cuma saya idea tajuk ini waktu saya berbincang dengan Dr. Rozhan awalnya. Memang saya nampak Pak Rahman sebagai tokohnya untuk membantu kita menerangkan. Tapi kenapa perlu perkara ini dibincangkan dan nak bawa kepada level supaya rakyat terbanyak boleh faham. Saya nak beri angle ini. Nak bina negara kita dah tentu nampak peranan orang politik, peranan ahli ekonomi, sebab dalam konsep dan konteks negara bangsa yang orang nampak negara itu mesti maju bagaimana ada teknologi yang bagus, ekonominya baik. Tapi yang orang lupa itu matlamat dia nak capai ekonomi negara baik, ada teknologi yang bagus, boleh menjadikan negara lebih aman dan sebagainya. Tapi kita nak faham masyarakat yang berbilang kaum ni, ilmu apa yang perlu kita guna? Nak faham tentang pemikiran rakyat, tentang masalah rakyat, ada ilmu-ilmu lain yang perlu digunakan. Sebabnya yang perlu kita nak ketengahkan dalam bincangan ini pada saya, sebab sekarang kita melihat orang dah tak minat lagi nak ambil bidang sosiologi, nak belajar tentang antropologi, sebab semuanya sibuk nak cepat kaya, jadi nak belajar tentang finance, tentang accounting, tentang benda-benda atau benda engineering, AI dan walaupun sebagainya. natural intelligence semua tak ada. Dia nak yang autentik dia didulukan, sedangkan ada artificial didulukan, yang autentiknya dikemudiankan. Jadi ini yang kita nak cuba buka minda masyarakat. Okey. Sebab sebagai contoh, ada episod yang lebih awal kita pernah bincang tentang psikologi rasuah umpamanya. Nak faham dia, kalau kajian buat setakat kajian biasa-biasa saja, nampak on the surface, kita takkan faham masalah dia. Sebab itu kita perlu mendalami, kita perlu guna knowledge, ilmu sosiologi, nak faham sosiologi masyarakat, antropologi. Benda ini sebenarnya, dia kalau kita gunakan sebuah kampung sebagai contoh masyarakat, dalam kampung tu ada penghulu, ada macam-macam peranan yang dimainkan, ada tukang sampai berita, ada media news, ada mungkin makcik yang sampai cerita. Ini kalau kita faham, itu akan menggambarkan masyarakat dan negara. Jadi nak faham itu boleh membantu kita. Sebab bila saya mengajar dasar awam public policy, kalau kita hanya buat public policy dasar berdasarkan statistik yang sedia ada tanpa memahami respon masyarakat, dasar itu hanya nampak cantik di atas kertas tapi tidak akan berjaya mengubah, especially bila kita nak ubah culture, budaya. Sebab tu saya baru ni ada membaca satu kajian, ini di UK, dia memperkenalkan nudge theory, dan saya rasa nudge theory ini penting dan digunakan di United Kingdom dalam behavior insight mereka itu, behavior science dia.
Sebab dia nak tarik orang supaya membantu melakukan perubahan. Ya. Sebab kita nak dia daripada keadaan yang tak baik kepada keadaan lebih baik. Macam mana kita nak influence supaya orang boleh ikut? Dasar saja tak kata worse, orang yang nak menjadi pelaksana kepada dasar tu tak faham. Ini juga isunya. Sebab itu ilmu-ilmu ini perlu untuk kita kembangkan supaya ada minat. Kalaupun dia bukan belajar dia dalam ilmu itu, tapi dia membaca untuk dia faham bagaimana berubah. Dalam konteks Nash theory saya nak explain, nak illustrate sikit. Dia menggunakan, dia kata supaya contoh, nak galakkan rakyat bayar cukai. Kalau you hantar message pada orang tu, you haven't paid your tax, please pay up. Dia macam bagi arahan pada orang kan. Orang tak akan respon kepada benda itu. Tapi kalau kita kata 8 out of 9 people in your area have paid their tax, you don't want to be left behind. Jadi itu akan menyebabkan orang ni, sebab rakyat ni kita memahami psikologi dan masalah, dia tak mahu ketinggalan. Jadi dia akan kata, oh aku tak nak lah, kalau 8 dah bayar, aku tak nak jadi dalam kumpulan yang satu yang belum bayar, aku pun nak turut bayar. Jadi cara ini, cara pemikiran dalam mengubah dasar, dan pada saya nak membina negara bangsa, yang saya setuju Pak Rahman kata, untuk orang faham satu konsep dia, nation, tapi nation yang macam mana? Tapi nation yang macam mana kalau datang daripada kepelbagaian masyarakat, tanpa kita faham the behavior dan kelakuan dan budaya berbeza ini, nak kita cari titik pertemuan supaya semua orang datang bersama, maka ilmu lain ini penting. Itu pembukaan saya. Dr. Rozhan, kalau saya petik dengan tepat, Datuk Anis tadi menimbulkan keresahan seolah-olah macam usaha mutakhir ini di dalam memperkukuh negara bangsa Malaysiana banyak tertempu kepada ekonomi dan juga teknologi. Adakah doktor berkongsi keresahan yang sama dan apa manifestasinya? Mungkin melihat beberapa dasar mutakhir ini yang hanya melihat misalnya TVET, apakah itu yang menjadi keresahan kita? Jadi elemen-elemen nudging. Kita tahu nudging ini sangat kuat dalam behavioral insight. Saya melihat Malaysian Productivity Corporation banyak menggunakannya untuk tujuan mendorong rakyat ke arah sikap yang lebih produktif. Okey, untuk menjawab soalan saya ni, saya ingin bermula dengan satu ungkapan daripada Abraham Maslow, di mana dia mengatakan jika satu-satunya alat yang anda ada adalah pemukul, hammer, maka anda akan beranggapan bahawa semua orang adalah paku. Ya? Jadi cara untuk layan paku tu pukul sajalah. So that's the only tool you have. Masa saya belajar di peringkat MBA dulu, salah seorang profesor menceritakan tentang bagaimana pemikiran yang sempit, walaupun berasaskan kepada ilmu yang pada zahir nampak saintifik, boleh membawa kepada kesimpulan yang salah. Dia beritahu tentang kisah seorang ahli statistik yang ditugaskan untuk menyampaikan maklumat kepada seorang pesakit kanser. Jadi bila dia jumpa pesakit kanser tu, dia kata, I have bad news and good news. Okay. The bad news is that you have cancer and there's only a 10% chance of survival. Okay. Jadi pesakit tu pun dia rasa murung lah. Cancer, 10% chance of survival. Lepas tu pesakit tu tanya, apa yang positif? Oh, dia kata dari segi statistik, kamu ni sure akan hidup. Sebab 9 pesakit sebelum ni semua mati. So kamu yang 10% tu, jadi kamu akan hidup. Jadi itu kalau tengok dari statistik mungkin kita boleh buat kesimpulan itu. Logik. Tetapi logiknya bukan berdasar statistik saja. Dia kena ada, kalau istilah kita orang akademik, there has to be a theory behind the phenomena. Yeah. Pesakit kanser dia independent events. Ya. Seorang pesakit tu dia tidak bergantung kepada pesakit sebelumnya dan pesakit dia tidak mempengaruhi yang selepasnya. Jadi apa yang berlaku padanya dia tidak boleh digunakan untuk meramalkan orang lain sama dia akan sakit ke ataupun dia akan menemui ajal selepas itu. Jadi ini menunjukkan masalah yang timbul apabila kita melihat sesuatu masalah daripada kaca disiplinari yang terbatas. Satu contoh menarik yang disebut oleh Profesor Jomo tentang penyelidikan yang dia lakukan mengenai kemiskinan di Sikh. Ya. Mereka pergi mengkaji di dua tempat, satu masyarakat
penoreh getah, satu lagi masyarakat pesawah. Ya. Mereka dapati bahawa di kalangan kanak-kanak di masyarakat penoreh getah ni, ramai kanak-kanak yang pertumbuhan mereka terbantut. Tak cukup makanan, ya, dan sebagainya. Tetapi keadaannya sebaliknya di kalangan masyarakat pesawah. Anak-anak mereka sihat, tubuh mereka sihat, pertumbuhan mereka nampak natural. Ya. Walaupun kalau dilihat dari per capita income lebih kurang sama miskin. Dan di antara sebabnya adalah bahawa penoreh getah, dia tak boleh makan getah dia. Susu getah tu dia kena proses, letak asid dan sebagainya untuk jadi kepingan getah. Tapi dia tak memberi sebarang makanan pada dia. Oleh sebab itu dia tidak mampu, kalau dia tak ada pendapatan atau harga gedah jatuh, dia tak ada alternatif. Tapi pesawah tadi, bila dia tuai, sebahagian beras tu dia simpan. Kemudian di bendang tu dia boleh tangkap ikan sepat dan sebagainya. Oleh sebab itu ikan sepat ni pula, ikan-ikan air tawar ni lazimnya tulang dia lembut, jadi boleh dimakan sekali, sumber kalsium. Jadi kanak-kanak yang berada di bendang sawah ni umumnya lebih sihat. Walaupun tahap kemiskinan yang sama di lokaliti yang sama. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau kita melakukan analisis berdasarkan statistik saja, kita akan menyamakan masalah itu, dan dengan itu intervensi yang kita lakukan juga melibatkan mungkin memberi peruntukan yang sama, penyelesaian yang sama, sedangkan penyelesaian itu amat berbeza. Mari kita gunakan analogi ini untuk mengunjurkan kepada masalah negara bangsa. Ya. Apa masalahnya dengan kefahaman kita terhadap negara bangsa sekarang? Okey, satu lagi analogi saya nak bawa adalah macam inilah. Kalau kita tengok desain kapal terbang, zaman dulu masa Wilbur and Albright, simple. Penumpuan dia boleh terbang. Ada sayap boleh terbang. Sistemnya simple and engineering system. Ya. Tetapi kapal terbang hari ini sudah menjadi amat canggih. Dia bukan sekadar boleh terbang, dia ada sistem keselamatan, sistem kelesaan, dan untuk menghasilkan satu pesawat yang sebegitu, dia bukan hanya sumbangan engineer. Dia juga memerlukan ekonomis, dia juga memerlukan psikologis, dia juga memerlukan sumbangan dalam bidang ergonomik daripada duduk yang selesa dan sebagainya. Oleh sebab itulah kita memperolehi kapal terbang yang direka bentuk sekarang ni semakin moden, semakin lebih selesa daripada sampai ke climate dalam pesawat itu pun dikawal. Jadi dalam pengurusan dia ada satu prinsip, apa yang diistilahkan bahawa sensor complexity must match system complexity. Iaitu sistem pendirian mesti sama kompleks dengan kompleks masyarakat itu. Maka demikian jugalah dalam negara bangsa. Apabila kita menghadapi masyarakat yang semakin kompleks, bukan saja dari segi gabungan etnik, tetapi bentuk-bentuk aktiviti yang ada, isu yang ada dalam masyarakat, maka keupayaan kita untuk memahami masyarakat itu perlu juga lebih kompleks. Jadi kalau kita melihat bahawa pembangunan ni hanyalah bergantung pada laporan ekonomik dan teknologi sebagai elemen yang dimasukkan dalam situ, kita tidak melihat faktor-faktor lain, faktor socio-psycho yang juga mempengaruhi bagaimana manusia bertindak. Ia akan menghalang cara kita mengatasi masalah yang wujud dalam masyarakat. Contoh, masalah kanak-kanak terbantut. Kenapakah di Malaysia masalah ni dah diketengahkan sejak lebih kurang 2018 itu dalam parlimen, jadi tegang sebab Menteri Pendidikan masa itu marah dengan pendedahan itu, dan masalah kanak-kanak terbantut di Malaysia ni meningkat dalam masa lebih kurang 10 tahun lalu berbandingkan negara-negara jiran. Dan kadar kanak-kanak terbantut di Malaysia ni lebih tinggi daripada jiran-jiran kita yang dianggap lebih ataupun kurang membangun. Lebih tinggi daripada Indonesia, lebih tinggi daripada Cambodia, lebih tinggi daripada Vietnam, dan lebih tinggi daripada Bangladesh. Ya? Ini menunjukkan bahawa masalah yang begitu lama dah berlarutan, kita masih gagal menyelesaikannya. Kenapa? Mungkin kerana sensor kompleksiti kita ni terlalu rendah, tidak cukup kompleks untuk membolehkan kita memahami masalah itu. Dan kalau kita lihat kepada kajian mobiliti yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, memang dia bukan persoalan cukup duit tak cukup duit saja. Dia banyak berkaitan dengan cara ibu bapa dibesarkan pada mereka muda tu yang membentuk sikap mereka, dietary,
faktor sosial. Okey. Dan kalau kita lihat dalam laporan Children Without yang diterbitkan oleh UNESCO, suasana hidup, ya, keadaan yang tidak selamat di flat-flat PPR ni, kalau belah malam kebanyakan ibu bapa tak bagi anak mereka keluar. Nak pergi tuition pun tak boleh, takut dengan ancaman jenayah. Okey. Jadi bila kesemua ini converge sebagai satu masalah, ia menyebabkan satu, dahlah tak cukup makan. Bila tak cukup makan, pergi sekolah tak sihat, tak dapat penumpuan, malam tak boleh pergi tuition oleh kerana suasana keselamatan itu. Jadi intervention dia setakat bagi orang duit tak selesai masalah. Mereka juga memerlukan suasana hidup yang selamat. Ya? Mereka juga memerlukan kefahaman mengenai nutrition dan sebagainya. Jadi aspek-aspek ini akan hilang kalau kita melihat ia hanya masalah ekonomi ataupun masalah bagi gadget so that dia boleh interact lah dengan Jabatan Kebajikan melalui app ke apa. Ia tidak menyentuh aspek-aspek sosio-psiko yang sebenarnya merupakan akar umbi masalah itu. Prof, saya membayangkan semua data-data, kalaupun kita nak sebut rujukan data lah, kebanyakannya sudah pun ada indeksnya. Dan indeks inilah yang kita laporkan kedudukan kompetitif, kedudukan produktiviti negara. Maknanya sudah ada pun agensi. Tapi apakah bila kita membicarakan tentang keberadaan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa, benar seperti telahan dua panelis yang lain, Datuk dan juga Datuk, bahawa bacaan kita itu sangat menjurus kepada ekonomi khususnya dan juga teknologi mutakhir ini untuk memacu ekonomi. Apakah benar ataupun Prof bersetuju dengan pandangan itu bahawa kita punya tertingkap kita dalam melihat keberadaan sebagai sebuah negara ini terlalu menjurus kepada ekonomi? Saya rasa benar dan ada batas kebenaran itu juga. Kerana sekarang ni kecenderungan ke arah multidisiplin semakin meningkat. Bahawa sesuatu masalah itu tak boleh diselesaikan dengan satu sudut pandangan saja. Dan kompleksiti kehidupan harus dianalisis dengan gabungan ilmu yang boleh menangkap dan mencerakinkan ke kompleksiti atau kerumitan hidup itu. Okey. Kita ambil contoh membangun bandar berdaya huni. Istilahnya livable cities. Ya, sustainable and livable cities. Memerlukan semua pihak itu. Daripada juruteranya, daripada arkiteknya, daripada tahun perancang bandarnya, daripada pentadbirnya, sampai kepada sosiologi, antropologi, ekonomi dan sebagainya. Contoh, rumah PPR tadi Dr. Rozan sebut. Rumah PPR itu ialah untuk mengatasi masalah persetingganan, masalah kehidupan orang dari luar bandar khasnya, migrasi secara besar-besaran ke bandar, menyambut sahut seruan kerajaan untuk pembandaran, pemodanan, perindustrian dan lain-lain, dasar ekonomi baru. Tapi datang ke bandar tak ada rumah, mesti tinggallah, mana tempat kosong dia buat tempat duduk. So untuk atasinya ialah bangun rumah PPR. Dan PPR ni pada mulanya sepatutnya ialah rumah singgahan, transit. Tetapi perancangan peringkat negara tidak melihat bahawa kalau tak diurus persinggahan itu dengan cekap dan tepat pada masanya, akan berada berbagai generasi di situ. Dan itulah jadinya di beberapa rumah ada dibuat rumah sewa. So artinya PPR sekarang merupakan satu realiti dalam konteks perumahan rakyat di seluruh negara, dan terlebih-lebih lagi di Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi untuk menangani masalah itu, kita perlukan ilmu yang saling bergabung tadi. Dari segi sekarang katakan nak bangun semula Urban Renewal Act. Tak boleh guna paksaan. Kenapa orang dah duduk situ bertahun-tahun, kita nak tiba-tiba nak roboh dan bangunkan semula. Ya. Gunakan threshold ataupun tahap tertentu. Mesti ada sosiologi dan psikologi di situ. Untuk menenteramkan keadaan, untuk menenangkan keadaan, mesti ada
kajian-kajian yang mendalam di situ. Maka oleh kerana itu, saya rasa sementara ada pihak yang meneropong melihatnya dari satu sudut saja, tapi gerakan ke arah merobohkan tembok silo ilmu itu dan silo pelaksanaan itu semakin berkembang sekarang, walaupun resistance ataupun reaksi kepada itu khasnya tembok birokrasi masih kuat. Saya nak membawa kepada bagaimana kita cuba merungkai supaya solusi yang kita nak cadangkan di hujung Selasih Minda adalah sesuatu yang doable dengan memahami cabaran yang ada. Ada beberapa elemen di situ yang ingin saya letakkan di atas meja Selasih Minda ini, iaitu kritik kita tentang pendekatan yang juz'iyah, dikotak-kotakkan. Dan ini sudah lama kita dengar soal cerapan data, debat tentang padu, wajar tak wajar. Itu satu perkara. Kemudian cerapan data yang tidak accessible. Ada gambarannya bahawa tak semua orang dapat data yang berkualiti. Termasuk juga kritik tentang data yang fabricated. Keputusan peperiksaan SPM misalnya. Ini Dr. Rozhan terasa senyum kan? Saya senyum, saya tak kata apa-apa. Mungkin kalau penonton kita tak perasan lah, kita sebut di sini bahawa ketika mana sekolah ditutup 2 tahun, SPM kita terbaik dalam sejarah. Dalam dunia. Itu kita Logiknya logiknya maka sehinggakan orang menyindir, maka tutup je lah sekolah. Bersekolah dari rumah sajalah. Betul. Keputusan masih boleh. Boleh Jadi jadi kita baik. ada masalah yang tadi soal interdisciplinary. Tapi kalau disiplinnya pun tak ada, jangan bercakap soal interdisciplinary kan. Termasuk juga saya mendengar soal silo baru saja beberapa hari yang lalu, dapatan daripada universiti yang mengkaji tentang pertanian tidak mahu dikongsi, ataupun agensi kajian sains pertanian tidak mahu berkongsi hasil dapatan tentang benih satu-satu. Dan ini baru beberapa minggu lepas. Keluhan yang saya terima, betul atau tidak, kita perlu siasat lah. Macam mana kita harus bergerak ke depan. Ini masalah apa sebenarnya? Masalah budaya, masalah structural, masalah keakuan, menyebabkan kita akhirnya ada limited sumber yang sangat terbatas, dibatasi oleh sikap, dibatasi oleh struktur, dibatasi oleh apa? Okey. Oleh tuan-tuan Saya bantu rasa saya. Apa isu ramai dia orang ni dia ada this culture nak guard dia punya turf lah. Kan? Itu hanya berlaku di Malaysia kerana tadi kita ambil contoh Bantut. Saya rasa lah. di banyak tempat juga benda tu berlaku. Dia rasa bidang dia, ilmu dia, hak dia, kuasa dia, dan itu menyebabkan dia jaga dengan kuat supaya tak boleh benda lain penetrate dan masuk. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke sebuah syarikat, kita bring down to the level yang lebih mudah untuk kita faham. HR di sebuah yang jaga sumber manusia tu, apa latar belakang dia? Kebanyakan mereka akan merasakan bidang HR. Ini pakar HR ada di sini, dia akan mempertahankan apa yang saya sebut ini. Sebab mereka tak melihat di bahagian HR tu sebenarnya sepatutnya dia employ orang yang ada ilmu antropologi atau ilmu sosiologi, ilmu psikologi especially kan. Saya ada kawan belajar tentang psychology of organization. Sebab nak menguruskan sumber manusia ini, kalau tak ada orang-orang yang ada knowledge pendidikan dalam bidang yang saya sebut tadi, mana mungkin kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam sebuah syarikat. Tak boleh hanya satu, kita cuma nak rasa ini berdasarkan sumber manusia, ini kena dibuat. Berdasarkan hukum ataupun yang dah diguna pakai, ini saja. Labor law, ini saja. Jadi, kalau kita boleh mula di tiap-tiap organisasi, diadakan, minat orang pada bidang itu juga akan berkembang, lebih ramai rakyat kita akan ada ilmu ini, maka ini akan mencambahkan supaya bila dia naik ke peringkat atas untuk buat dasar negara, benda ni dah boleh diterima. Dia tidak lagi menjadi perkara yang kenapa nak kena ujungnya bila dah jadi masalah baru cari orang macam Prof. Rahman Nambung, baru cari orang yang ada ilmu itu. Kenapa dalam perancangan itu tidak ditanya pada orang yang ada ilmu untuk menentukan dasar itu dibuat dengan mengambil kira pandangan-pandangan sisi-sisi ilmu yang ada ini, multidisciplinary yang betul sekarang mula menampakkan minat, tapi ujungnya nanti akan dikontrol oleh orang yang merasakan ujungnya
Ini yang nak kita mahukan. So saya rasa perlu dimulakan di peringkat bawah supaya bidang ini mula diminati. Okay. Saya rasa yang nak kita bincang ujung putusasaan nak timbulkan minat. Saya nak bagi lebih menariknya. Saya dah membaca satu buku MBA tapi tulisan MBA ni ditulis oleh seorang yang pernah jadi kapten kapal tentera, naval captain. Kenapa dia rasa lepas dia berhenti daripada menjadi naval captain, berkelayakan untuk menulis tentang MBA, sebab dia kata semasa dia menjadi naval captain tu banyak ilmu-ilmu lain yang selain daripada ilmu sebagai kapten kapal perang. Okay. Dia tahu tentang engineering, dia tahu tentang cuaca, dia tahu banyak sebab nak mengepalai satu kapal di tengah-tengah lautan. Banyak ilmu-ilmu lain dan dia menyedari ilmu-ilmu ini perlu dan digunakan untuk kursus MBA itu supaya orang belajar business administration tu juga ambil tahu ilmu-ilmu lain. Dia sama, ada satu lagi kapten, dia adalah pemain kriket. Kapten main kriket, lepas tu dia tulis buku tentang management. Sebab dia kata sebagai masa dia main kriket itu, ilmu yang diperlukan bukan hanya ilmu kepakaran dia main kriket. Dia kena tahu cuaca, bila masa dia nak pilih untuk dia batting dulu atau dia field dulu. Bila dia ada seorang pembaling bola yang fast bowler, bila masa saya guna fast bowler, bila masa saya guna spinner. Ini knowledge yang nak kita fahami. Jadi bukan hanya kau pandai main bola, benda-benda lain juga boleh membantu seorang pemain atau seorang pekerja, seorang rakyat boleh hidup dengan lebih baik. Jadi saya harap perbincangan kita dalam pembinaan negara bangsa mengambil kira ilmu-ilmu yang lain supaya kita menjadi rakyat lebih menghormati semua orang. Sebab kita hormat pandangan dan juga apa juga yang orang datang memberi, sebab itu semua akan membantu kita sama-sama bina negara ini. Ada satu perkataan besar yang kita juga perlu sentuh dalam perbincangan ini adalah apabila Prof menyebut Datuk Anis tidak menyebut secara spesifik tapi dia merujuk kepada silos. Saya nak beralih kepada human resource lah. Orangnya kita ada bidang-bidang kepakaran masing-masing ya. Kerana dalam hal ini kalau ambillah contoh bagaimana kita menangani isu bantut tadi. Saya kembali pada itu. Ia sudah dibentangkan di parlimen. Tetapi tidak ada nampak petunjuk seolah-olah ada perubahan yang lebih positif daripada semenjak ia mula dibentangkan. Ia menggambarkan sesuatu yang tidak ialah tidak diteruskan atas apa juga sebab. Ini antara kritiknya juga kerana Malaysia ini terlalu banyak kementerian misalnya. Jadi menyebabkan keakuan kepada satu-satu sektor itu dimiliki dan tidak dikongsikan. Ini keinginan yang saya rasa tidak ada Perdana Menteri yang tidak pernah mengkritik tentang silo ini. Perdana Menteri sekarang ini pun masih lagi bercakap soal kita harus meruntuhkan benteng silo bekerja. Istilah the whole of government ini. Bila kita ingin membina negara bangsa, boleh Dr. Rozhan tunjukkan kepada kita dalam insiden bantut itu sebagai contoh, kalau kita dapat gambaran mengapa ianya tidak diteruskan. Apakah isunya isu struktural, adakah isunya isu sikap semata-mata? Kerana ada juga orang yang mendekati saya selepas satu-satu topik yang sumpami ini, dia kata masalah Malaysia ni adalah kerana birokrat selalu diganggu oleh politikus, menyebabkan dasar-dasar yang episod sebelum ni kita bercakap tak ada penerusan. Kerana sekali aibah, sekali pantai berubah. Maka kita rupanya bercakap pusing-pusing kita menuju kepada masalah yang sama. Dr. Rozhan. Okey, isu masalah terbantut ni ada satu benda yang menarik sebab laporan Jawatankuasa Parlimen yang terakhir pada awal tahun lepas mengenai isu ni, selepas mereka cerita masalah statistik banding antara beberapa negara, kesimpulan akhirnya adalah okey, Kementerian Kesihatan ambil tindakan dan Kementerian Kesihatan pun setuju akan memberi perhatian, akan cuba menurunkan kadar. Jadi penyelesaian itu sendiri dah unidimensional. Ya, tidak melihat aspek-aspek lain yang kita dah sebut tadi. Dan itu saya tak tahulah. Itu salah pemikiran, salah. Saya macam inilah. Kalau saya nak kata hambatan secara yang orang kata biadab ataupun crude, ini menggambarkan kualiti mereka yang terbabit dalam perbincangan itulah. Itu saja ufuk pemandangan mereka.
Ya? Mereka tak dapat melihat aspek-aspek lain. Jadi saya tak nak komen sangat lah. Memang ramai orang akan marah lah dengar saya komen macam ni lah. Itu tujuan Selasi Minda kan? Tapi kita maaf, kita nak membongkar apa yang tidak dibongkar oleh orang lain. Tak, kita ni Selasi Minda kita tampar, lepas tu kita minta maaf. Kita macam tu. Kita tampar juga, boleh tak tampar. Saya akan di hujung nanti untuk minta maaf pada semua. Jadi sebab itu, dan saya sebenarnya pernah menimbulkan pada pemimpin-pemimpin negara, ya, khususnya, kenapa kita ni sebuah negara yang begitu banyak kementerian, ya, dan kebanyakan kementerian ni bertindihan bidang kuasa mereka. Katakanlah ekonomi, kita ada MITI, kita ada ekonomi, kita ada perdagangan dalam negeri, dan saya pernah cadangkan, ya, kalau dirasakan perlu, dan perlu ni pun dia rasional dan logik yang kita guna tak sama dengan logik Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri dia tengok macam mana nak distribute power. Nak latih menteri kat mana, daripada parti mana dan dia tak fikir nak bagi habuan, patronage system dia. Saya pernah cadangkan kalau kita rasa perlu dikekalkan, paling kurang boleh tak kita buat struktur yang berbeza. Sebagai contoh, kalau dalam bidang pengurusan, khususnya dalam strategi, kementerian-kementerian ini boleh disusun dalam kelompok-kelompok yang merupakan strategic business units. Maknanya seorang menteri kanan, bawah tu ada 3 kementerian yang berkaitan. Jadi mereka ni walaupun mereka 3 kementerian, tapi mereka dipimpin oleh seorang menteri kanan. Jadi di situ akan ada penyelarasan. Jadi ada insentif untuk mengatasi sempadan silo. Pembangunan sosial, kita ada pembangunan wanita dan kebajikan, kita ada KPLB, kita ada kebudayaan, semua ni silo-silo yang berbeza, sedangkan bidang kuasa dan kegiatan mereka ada overlap. Sebab tu bila saya kaji dulu, boleh dikatakan hampir ke semua kementerian ada program keusahawanan, 20 lebih. Doktor, saya nak bagi assignment kepada Selasi Minda pasukan. Salah satu topik kita masa depan adalah kabinet yang ideal, tanpa mengira ghanimah kuasa ini. Mungkin nanti kita bincang dalam apa yang boleh kita satu, sebab negara maju tak perlu banyak macam kita pun. Kan? Itu saya sebut antara episod awal, saya kata struktur kita ni memerlukan itu untuk mencari kestabilan politik. Dia jadi macam yang kita bincang dalam episod sebelum ni lah. Nak selesai masalah, banyak institusi, mekanisme, agensi, tapi tak selesai juga masalah. Itu kecenderungan kita. Kita suka impression management, supaya kenapa? Menteri boleh pergi buat majlis peresmian, pegawai kerajaan, perlu ada ketua pengarah, perlu tambah lagi 1 kereta. In the end, apa natijahnya? Apakah hasil yang dicapaikan? Adakah kita hanya menghasilkan bebanan yang lebih ke atas birokrasi kerajaan, ataupun kita sebenarnya menyelesaikan masalah? Sempadan kita ada tentera laut, kita ada maritim, kita ada polis marin lagi, kita ada jabatan nelayan, kita ada custom lagi, yang semua meronda laut yang sama tapi bolos juga. Jadi seolah-olah kita ni, yalah, kalau orang Sembilan kita perabi boreh lebih banyak lah, tapi tak tercapai juga matlamat. Ada banyak lagi contoh sektor lain yang saya boleh bawa, tapi kita boleh bawa. Saya balik semula pada Prof bila bercakap soal pembinaan negara bangsa, Prof. Adakah sektor tertentu yang Prof merasakan sepatutnya dibawa bersama di dalam membincangkan ukurannya, supaya kita jelas kebincangan-kebincangan negara bangsa bila kita membincangkannya, kita tak rujuk secara hakiki. Dalam kacamata Prof, apakah ada? Saya rasa memang ada. Dan cuma sekarang nampaknya kesedaran itu untuk membawa masuk sektor atau bahagian yang terlepas pandang sebelum ini, ataupun dipandang dengan mata sebelah, sedang diambil kira. Kalau kita tengok struktur kerajaan kita, pemberat satu-satu kementerian itu mencerminkan bagaimana mereka pandang masalah ataupun skop tugasan. Misalnya contoh, Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kalau dibagi ranking, is number 3. Third tier.
Yang paling kuatnya apa? Jabatan Perdana Menteri lah, itu pastilah. Kemudian Keuangan, Menteri Pertahanan, Pendidikan dan lain-lain. Jadi kuasa di bawah, sedangkan ini kementerian-kementerian yang berdamping dengan masyarakat. Menentu masalah rakyat. Masalah rakyat. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan wilayah pun kiranya dalam rumpun yang sama. Jadi bila berlaku masalah dibuat di atas, kementerian-kementerian ni tanggung di bawah. Kementerian KPLDN pun pengguna kan. Kementerian-kementerian ni frontline kementerian. Jadi nampaknya tadi salah satu faktor pembentuk negara bangsa ialah politik, kabinet, eksekutif, ya. Dan dalam sistem politik kita sekarang nampaknya sistem koalisi yang akan berterusan. Ya. Dan tak ada satu parti dominan yang akan berkuasa ke depan. Ya. Jadi coalition of coalitions. Jadi kabinet tu kita boleh jangka lebih besar. Kecuali sistem Bukan semakin di streamline lah. nak atur. Nak bahagikan pengagihan kuasa. So itu satu istimewa Malaysia lah. Maknanya nak buat kabinet yang katakan di bawah 20 orang. Tak boleh. Sekarang 30 orang, menteri penuh. Campur ke timbalan-timbalan dan sebagainya, 60-70 lebih. So, saya jangkakan ke depan, kecuali ada satu parti atau gabungan parti itu dengan boleh menang besar, dan siapa-siapa yang jadi Perdana Menteri itu berani mengambil tindakan, dan mungkin boleh streamline sedikit, dan angkat kementerian-kementerian yang bersangkutan dengan bawahan ini, yang jangan bagikan kuasa yang lebih. Jangan jadi ministry of the last choice. So sedangkan tanggungjawabnya sangat berat. Jadi itu saya nampak. Dan tapi di bawah ini saya menteri-menteri yang bersangkutan dengan rakyat ini saya pun berusaha supaya mereka dapat merentas keadaan itu lebih-lebih lagi semasa Covid. Pengalaman Covid, ya, kita mesti bekerjasama. Kita untuk kita mesti sama-sama menolong across the bureaucracy itu. Jadi saya ada semangat itu, semangat kolaboratif, semangat kerjasama untuk merentasi sempadan bureaucracy itu mungkin perlu ditanam dengan lebih mendalam di kalangan para pentadbir dan para pemimpin politik, dan perlu didesak dari bawah oleh organisasi. Tuan-tuan, saya merasakan berdasarkan sentimen politik mutakhir ni sukar untuk kita membayangkan keinginan ada sebuah parti yang dominan. Realiti itu mungkin sudah habislah semenjak sudah berlalu. Lalu apa option kalau kita inginkan elemen negara bangsa ini? Saya teringat sewaktu di Perbadanan Kota Buku bila saya mempelajari beberapa model. Mengapa Korea itu serba-serbinya K otomotif, K kosmetik, K auto, semua K drama, K-pop, adalah kerana mereka ada satu Presidential Council of National Branding. Jadi urusan soft export itu terus kepada presiden. Culture diplomacy dia. Cultural export, soft export, cultural diplomacy dia. Cuba dicontohi oleh Indonesia satu ketika, mereka membangunkan Badan Ekonomi Kreatif, tapi kemudian ditiadakan. Tetapi berbanding kita, industri buku saja ada 4 agensi. Saiznya sangat sederhana itu kan. Kita dalam episod yang lalu pun kita mengkritik bahawa kita tidak menyandarkan harapan yang besar lah kepada politikus dan struktur politik yang ada. Kerana itu berkali-kali dalam selasa media juga saya sebut, saya melihat struktur politik negara kita ini usang. Strukturnya usang. Kerana itu kita tidak mungkin ada seorang Perdana Menteri yang berusia bawah 65 tahun. Hampir mustahil sebab dia kena naik rank and file. Dan menyebabkan wujudlah budaya-budaya patronage ini apa semua. Jadi bagaimana kita boleh circumvent supaya kalau tidak keinginan kitanya hanya berlegar di peringkat bual bicara saja. Supaya kita menggegarkan kerangka fikir bahawa we need to change fundamentally supaya negara bangsa ini akan bercakap di luar ataupun melewati batas
politik kepartian. Apakah itu satu kemungkinan, Dr. Roshan? Itulah. Saya rasa kalau Zohran Mamdani ada di Malaysia, dia sekarang ni baru setakat ketua cawangan kot. Itulah masalah. Tak boleh nak naik atas. Struktur yang ada tidak memungkinkan Zohran ala Malaysia naik. Saya ni di antara benda yang saya belajar sebagai student dululah. Satu benda yang menarik dalam salah sebuah kursus di peringkat kedoktoran tentang reka bentuk organisasi. Dan seorang sarjana utama mendiang Sumantara Ghoshal, sebab orang duk bahas struktur mana centralization, decentralization, matrix ke divisional, dan dia bawa satu benda simple. Structure ni is a mindset. It's not structure. Okay. You get your mindset right, then the structure will work. Yeah. Why? Because it's really about we have mindset bersama, then kita akan adapt. Kita akan menyesuaikan diri, kita akan menyelaraskan segala usaha kita, dan kita akan sentiasa melihat matlamat yang lebih tinggi. Dan bagi saya duk menunggu sejak pelantikan Ketua Setiausaha Negara baru, sebab dia ditugaskan untuk melakukan reformasi perkhidmatan awam. Saya tak tahu dah berlaku ke tak. Sebab belum dengar sebarang dokumen ke. Duk kaji lagi, tak habis lagi. Sebab saya nak tahulah apa benda yang dia nak reformasi. Lihat latihan, ada Intan, ada RSOG yang banyak-banyak ni, apa sebenarnya manfaat. Akhirnya banyak yang bertindih, dan kadang-kadang orang yang ditugaskan memimpin pun dia tak pasti apa benda tugas dia. Doktor setuju birokrat diganggu politik? Ada, sudah tentu ada elemen itu. Tetapi birokrat ni pun kadang-kadang mereka pun seronok dengan diganggu politik ni, sebab mereka tak perlu memikul tanggungjawab. Kan? Sebab saya buat saja apa yang diminta dan dia buat saja dah. Bila kita nak mengemukakan idea baru, sebab saya terlibat dalam projek-projek perundingan untuk meningkatkan keberkesanan organisasi, termasuk dari sektor awam, membawa strategi-strategi baru. Bila kita kemukakan idea-idea baru ni, semua seronok. Bila datang pelaksanaan, maka masing-masing akan mula berlindung di sebalik tak ada punca kuasa. Dan saya berkali-kali kata, cuba tengok akta ni. Akta ni bila dia senaraikan peranan, dia bukan senaraikan halangan. kuasa lah tu. Ya. Jadi kuasa tu sebenarnya lebih luas daripada yang kamu semua tafsirkan. Saya kata kalau Petronas ni berfungsi secara jumud berdasarkan Petroleum Development Act, Petronas ni tak akan berkembang menjadi sebuah korporat yang berjaya seperti hari ini. Ia berlaku kerana pemimpin ketika itu berani melihat di ufuk yang jauh, mengembangkan sempadan pencapaian mereka, dan dengan itu mereka become a world leader. Ya? Tetapi saya rasa kita kekurangan leadership. Sebab tu bila kita nak reform civil service, apa benda yang kita nak reform? Bagi saya the first thing, mindset. And mindset ni is rested on the leader. Tapi kalau yang datang untuk melatih leadership tu pun orang tak faham datang apa leadership, yang tak pernah lead organisation, tiba-tiba nak suruh dia orang yang menukar mindset tu, maka susahlah, itu tak akan berlaku. Jadi silo lama, thought leaders. Mereka bukan thought leaders. Contoh, saya nak tambah sikit Syed. Anak saya dia graduate dalam landscape architect, dan di antara program pengajaran ni dia pergi ke Eropah untuk melihat bagaimana landscape architect di luar negara. Ya. Di luar negara, kita di sini landscape architect ni kerja dia dah structural engineer dah buat design datang semua, baru dia orang datang. Perelok sana, perelok sini, tanam pokok sini, buat water feature sini. Dia ni add on kepada the construction process. Patutnya dia terlibat lebih awal. Sepatutnya dia terlibat lebih awal. Dan di negara-negara yang maju di Eropah, landscape architect ni bukan sekadar estetik. Ya. Mereka juga terbabit dalam merancang perlindungan alam sekitar. Environment. Ya, elemen itu tak ada dalam pemikiran di Malaysia. Kenapa? Kita semua masih lagi terkongkong dengan silo. Mungkin di kalangan ahli akademik dah ada kesedaran tu, tapi di peringkat eksekutif ni, sama ada dalam
agensi kerajaan ataupun dalam industri, kongkongan itu masih ada. Ya. Inilah dia antara, saya rasa di antara perkara yang akan sentiasa menghalang kita daripada menjadi lebih maju. Ada elemen design thinking di situ. Kerana kita banyak knee jerk reaction dalam mengemukakan solusi-solusi lah. Ada banyak contoh yang kita boleh bawa dan ramai akan tersinggung kalau kita bawa contoh-contoh ni. Dr. Datuk Anis, kita sudah establish sekurang-kurangnya 2. Kita tidak menaruh harapan besar kepada pimpinan dalam kerangka politik kerana keterbatasan yang ada. Banyak kompromi perlu dibuat. Kita juga mengkritik soal tidak adanya perang guminda yang betul, tidak ada mindset yang betul dalam kalangan birokrat. Lalu kita ingin bermula di mana? Saya rasa kita pernah satu ketika ada central agency yang mainkan peranan penyelarasan yang Dr. Rozhan sebut tadi. Dulu mampu. Kita ada kita masih ada ICU, kita ada SERU dulu, Socio-Economic Research Unit yang dah dijumutkan. Tapi kita ada EPU yang dijadikan kementerian. Apa masalah dia bila EPU jadi kementerian? Dia adalah salah satu line ministry yang sama. Jadi kalau dia nak command kementerian lain, kementerian kata, kau pun kementerian macam kami juga. Tapi zaman dia menjadi central agency sebagai economic planning unit, dia di bawah jabatan Perdana Menteri ada kuasa. Saya ada pengalaman ini sebab waktu kami tubuhkan GICC, saya sebut pada Perdana Menteri waktu itu, saya kata kalau EPU is economic planning unit, we want GICC to be the governance planning unit for the country. Dan kami diberi mandat itu. Dan sebab itu GICC, waktu dia GICC di Jabatan Perdana Menteri was effective. Sebab kita punya peranan menyelaraskan semua agensi yang, sebab saya boleh kata, saya dah jadi presiden, saya dah bekerja di semua institusi, maka saya di GICC, saya boleh control dan coordinate semua. Jadi ada penyelarasan di situ. Dan ini menyebabkan kita menggunakan resources secara maksimum untuk kebaikan dan ada strategi untuk kita capai. Sekarang, masalahnya bila GICC itu satu dikecilkan dan diletak di bawah agensi yang sepatutnya enforce the law. Jadi macam mana agensi yang sepatutnya jadi governance planning unit to plan at the highest level yang control and coordinate effort diletak sebagai satu unit di bawah satu agensi yang patutnya dipantau. Apa alasannya? Saya tak mau menjelaskan kalaupun saya tahu. Tapi soalnya Saya cuba mencari logik lah. meremehkan dan merasakan benda itu, oh itulah kedudukannya. Jadi bagaimana kita nak meraihkan, menyelesaikan masalah-masalah besar. Itu satu contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Kenapa tak kita fikir? Dan saya setuju. Kita sebut yang perlu diubah the whole political structure, system thinking. So the real system thinking ini is bagaimana sistem politik tu perlu, tak boleh lagi nak kena meraihkan political patronage, nak kena bagi habuan. Kenapa tidak kita lantik teknokrat yang punya kepakaran dalam bidang tertentu untuk pegang pimpin beberapa agensi penting untuk kepentingan negara. Terbukti ada beberapa orang teknokrat yang diberi jawatan berjaya melaksanakan tugas. Kenapa tak itu kita laksanakan? Orang politik ada habuan politik dia. Tapi janganlah kita rasakan semua orang politik itu sebab dia berjuang nak menang, dia perlu diberikan jawatan, dan bila dia pegang jawatan, dia tak ada latar belakang dalam bidang yang dia nak pimpin. Kalau dia mau dengar cakap nasihat ketua setiausaha kementerian tu satu hal. Kalau dia rasa dia lebih pandai daripada ketua setiausaha dan penjawat awam yang lain, itu yang menyebabkan banyak penjawat awam dia frustrate. The frustration sebab dia kata kalau saya bagi nasihat pun tak mau dia dengar, buat apa, baik saya duduk diam, nanti saya pula kena transfer. Kalau you pandai sangat, you ditukarkan. Jadi dia diam, tunggu arahan. Jadi ini yang benda-benda yang sebenarnya tidak membina negara kita. Saya membayangkan ada banyak soundbite keluar daripada episod ini yang boleh kita kongsikan. Tapi banyak juga keresahan. Saya nak beri peluang akhir ini sebelum kita menutup kepada Prof. Sementara ada rasa resah yang besar tentang negara bangsa kita, tentang struktur, tentang bakat kepimpinan, kerangka yang jumut, kerangka yang pada saya sebenarnya sudah usang, yang perlu pemikiran baru. Mungkin Prof boleh menutup dan menjadikan episod ini yang lebih damai untuk kami bawa pulang tidur selepas ini, Prof. Pertama, demografi negara kita Ya. sekarang sudah sampai ke negara yang Aging. menua. Menjelang tahun 2040 menjadi negara tua. Berarti itu patut diraihkan kerana itu mencerminkan kemajuan daripada Kesihatan kita lebih baik. negara kita lebih baik Ya. dan patut lebih baik. So
nak komplain bahawa pimpinan tu orang tua, tak boleh juga. Definisi tua sekarang, definisi usia sekarang patut diubah sesuai. 60 masih muda. 60 masih muda. 60 is the new 40. 60 masih muda. Ada ramai yang suka ni. Midlife crisis kan 70. So, saya serius. Maknanya harus didefinisi semula mengikut keadaan gaya jaga hayat. Baru realistik. Ya. Tapi birokrasi tak mengikut perkembangan. Tapi sekarang ni sains of aging menunjukkan bahawa kita mesti memberi selain daripada memberi perhatian terhadap healthy aging, penuaan secara sihat, patut mengambil kira juga penuaan secara produktif, secara terus menyumbang. Itu satu perkara lah. Maknanya dalam bidang politik, mau tak mau merupakan satu saluran yang tak ada had umur. So nak bagi had 22 penggal kepada Perdana Menteri itu pun satu masalah juga kerana dia ambil kira ni. Tapi okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah bila berdepan dengan the aging structures, struktur yang lama diisi oleh orang lama dan tidak ada rejuvenation. Okey, pokoknya nak ada rejuvenation itu. Dan pada masa yang sama, proses rejuvenation itu iaitu pembugaran lah, penyegaran semula, patut disekalikan dengan proses peremajaan, civil service dan perkhidmatan awam. Jangan bagi tugas tinggi bila dia dah berusia dekat nak bersara. 68 tahun, 2 tahun aja nak buat apa? So permulaannya patut peringkat umur 40-an. Peremajaan tumpu kepada training of leadership di situ. Untuk mengambil pokoknya succession planning. Supaya bahawa kita ada quality leaders, pemimpin-pemimpin yang berkualiti, yang boleh memandang secara sistem thinking dan membuat perubahan, harus tumpu pada peringkat kedua, echelon kedua dan ketiga dalam pentadbiran awal. So mereka diberi pendedahan awal. Pendedahan awal. Dan Intan ataupun RSOG ke apa ke, fokus ke situ. Tak perlu train dah yang sudah nak spend champ. Tak payah hantar ke Harvard lah, buat di sini je semua tu. Betul. Dia pergi bercuti. Pergi bercuti, balik blank macam sebelum dia pergi. Dia gunakan nama Harvard School of Business. Panggil diri dia Harvard alumni. Padahal pergi 2 minggu je. Itu tak apalah. Kenapa dia seronok tetap. Tak pas exam apa pun. Tapi the point here is that perancangan itu harus perancangan peralihan generasi. Generasi orang yang semakin berusia satu hal. Satu lagi peremajaan di peringkat yang memegang jentera negara ini. Dalam tentera satu ketika dulu pernah dibuat. Dia tengok yang best cadet, 2-3 orang yang terbaik itu, dia letak fast track, dia train, dia dapat exposure, dia pergi all the right courses, the right appointment, dan dia jadi ADC pada muda, dan dia dah tentu bila dia naik jadi panglima tentera, orang takkan sebut lain sebab dia dah memang di-groom untuk jawatan tu. Kita perlu lihat dalam bidang-bidang lain, benda yang sama dibuat. Apa yang Pak Rahman sebut, pendedahan yang berkenaan dengan benda yang dia nak pimpin tu, dia kena dapat. Imigrasi di universiti juga sekarang. Peremajaan tu succession planning di universiti. Kita ada ACAD. Okey. Itu untuk tajuk lain. Nampaknya Terlalu sikit masa untuk kita bincang. sepertinya ketiga-tiga panel saya ni sudah ada pre-counselnya. Di hujung tu dia tiba-tiba menderu memberikan sorotan kepada satu aspek yang ketiga-tiganya sepakati. Tapi yalah di selasi bidang ni kita Sikit je saya sebelum kita tutup, sebab Pak Rahman menyebut tadi tentang penuaan populasi kita kan. Pada tahun 2012 saya telah ke Osaka University. Dan di antara mereka yang saya berjumpa ketika itu adalah satu research team untuk membincang implikasi daripada aging of Japanese society ke atas urban planning. Now, kita mungkin rasa kalau urban planner lah. Tetapi dalam kumpulan itu ada medical doctor, ada engineer, ada architect, ada economist, ada electrical engineer yang specialist on sensor
Jadi semua ni digabungkan dalam satu research team. Jadi bila mereka menghasilkan satu reka bentuk katakanlah rumah kediaman untuk orang tua, Ambil kira semua. mengambil kira ke semua ini dari segi ada RAM, macam mana sensor tu boleh detect orang tu sihat ke tak bila dia bangun pagi. Kita ni dah duk cakap mengenai agenda penuaan ni, saya kira sekarang ni dah dekat 10 tahun dah. Ya? Tapi tak nampak pun sebarang usaha untuk cuba membawa disiplin-disiplin yang berbeza ini. Mungkin ni akan dilihat sebagai tanggungjawab di bawah Kementerian Wanita. Kementerian Wanita pula dalam peruntukan belanjawan yang paling sedikit berbanding dengan kementerian lain. Jadi macam mana nak harap mereka nak menunjukkan inisiatif? Masalah bayi mati di bawah penjagaan tu pun berlarutan tanpa tanda-tanda keadaan akan menjadi Bila lebih baik. kementerian lain ambil alih buat polisi tentang aging, marah kementerian Malah pula itu Ya. kompleksiti di sini lah. Banyak yang boleh kita cuba bawa pulang daripada perbincangan ini ya, soal macam mana topik-topik selanjutnya kita tangani. Saya sangat merasakan bahawa kita tidak short of ideas. We are never short of ideas. Kita ada banyak idea, tetapi saya teringat juga antara kritiknya, bahkan di pentas antarabangsa yang membawakan bahawa Malaysia ni dalam konteks dasar dia world class. Tetapi dalam pelaksanaan saya rasa sangat tersinggung apabila istilahnya disebut oleh pemerhati antarabangsa delirious. Saya banyak Saya- saya banyak bekerja dengan orang Jepun. Ya. Ya. Profesor-profesor tu kan. Saya sudah menekan butang dan perusahaan ni. Ya. Dan mereka pun ada istilah yang mereka suka gunakan untuk orang Malaysia. Istilah itu adalah atama dekachi. Maksudnya orang Malaysia ni kepala besar. Pergi meeting suka banyak bercakap, balik meeting tak buat kerja. Tak buat. Nanti saya nak pinjam istilah itu. Tapi itu istilahnya. Dan dari kacamata media, sebab saya banyak di pentas media. First class infrastructure, third class mentality. Ya, pemikiran. Dan antara cabarannya adalah kerana kotak fikir kita tidak digoncang. Bahkan perbincangan di media utama juga sangat Jinak. sangat Sangat kalau jinak. kita- Atau dijinakkan. tidak membuka ruang contestation of ideas. Dan itu yang menjadi beban kepada struktur semasa kerana pentas sudah didemokrasikan. Sesiapa saja, bahkan mereka yang pathological liar pun akan boleh ada pengikut yang begitu ramai. Jadi saya menganggap usaha Selasi Media ini penting. Ini langkah awal mengisi ruang ini dengan substantif dan bukan semata-mata performatif. Kerana ada sahaja orang yang pastinya melihat ruang terbuka ini sebagai satu ruang untuk mereka muncul. Tetapi itu juga pesan Nabi bahawa nanti akan wujudnya ruwaibidah. Orang yang bercakap tapi dia tak tahu apa yang dia cakap. Jadi saya nak ucap terima kasih kerana saya rasa episod-episod akan datang kita akan pergi lebih dalam dan cabarannya adalah kepada panel residen ini untuk kita membuahkan dan membentangkan mungkin solusinya. Contestation of ideas. Contestation of ideas itu kita Itulah. bawa dan kita realisasikan di sini. Terima kasih Prof, Doktor, Datuk. Jumpa lagi jangan serik di Selasi Minda. Assalamualaikum.